Kawan makan Ya. Tak meletup. Ini yang frozen. Oh. Sedap. Okey, ni dah siap ya korang. Dah lembab-lembab macam ni. Saya tak nak kering sangat. Ni jambu yang ada buah hari tu Ini ke? Mana buah dia? Tak nampak pun. Oh. Dah nak besar. Ni buah dia korang. Besar-besar tak ambil? Satu. Tu sangat? Ni tak perlu. Tu. Buat jadi benih lah. Tu juga. Semua tu. Ya. Banyak ni. Potong dia. Cantik. Dengan baju Melayu dia. Ni baju lepas sembahyang lah kawan. Sekarang pagi-pagi ya korang. Ada pokok ni dah. Matahari ya. Ha? Bunga matahari ni kan? Ni. Ni. Cantik. Ambil lagi korang. Dia dah bagi dekat jiran. Ni tak besar-besar ke macam botol tu? Macam tak besar-besar. Barulah ambil sawit ni, sawit ni. Ambil sawit ni bang. Sawit yang ni. Banyak. Kalau korang ingat video yang lepas, saya tanam, Pak Suami tanam pokok aloe vera ni. Ni dah tumbuh. Dah subur balik dia. Hidup semua aloe vera ni. Yang besar je mati Yang besar mati ni. Lepas mati tak Pak Suami ambil. Hidup lah. Korang ada bunga kangkung lah. Kangkung ni dah berbunga lah.
Hati-hati pakai kain. Dah. Nah. Nah. Assalamualaikum. Selamat pagi. Ni pagi-pagi saya nak buat inti kelapa. Inti kelapa tapi tak ada gula merah, tak ada gula yang pekat. Saya nak buat pakai gula putih je hari ni korang. Nak caramelkan. Gula putih secukupnya. Kalau kurang manis, masa dah letak kelapa nanti kita tambah lagi. Ni cuma untuk nak caramelkan gula je dulu. Ni saya buka api. Hidupkan api. Okey. Gulanya dah nak cair korang. Ni puncanya malas nak pergi kedai beli gula merah. Gula Melaka ada, tapi gula Melaka tu pun dia kurang coklat. Ni ada kelapa. Kelapa parut. Lepas tu ni, saya siap-siapkan air untuk nak tuang nanti. Okey. Dah gelap korang. Dah kacau ke ni ya? Okey kot. Okey, saya tambahkan air. Slow korang. Saya dah kecilkan api. Saya campur sikit dengan gula ni. So tak ada banyak kan. Masukkan daun pandan. Ni dah mendidih korang. Saya masukkan kelapa. Ni saya nak cuba. Saya tengok ada resepi tu. Dia taruh tepung gandum sikit. Saya cubalah satu sudu. Tak habis pun. Ni kelapanya dalam sebiji korang. Kacau. Okey. Saya tambah sikit gula putih lagi. Dia kalau pakai inti caramel ni, gula caramel, dia ada rasa pahit-pahit dia korang. Sedap. Okey, ni dah siap korang. Dah lembab-lembab macam ni. Saya tak nak kering sangat. Untuk api, biarkan dia sejuk. Nanti baru kita fikir nak buat kuih apa. Saya buat inti dulu. Antara kalau tak kuih bom, bijan ataupun kuih gulung. Belum tahu lagi ni korang. Okey. Jom kita masuk dapur kawan-kawan. Okey, sekarang kita dah sampai dapur. Okey, Assalamualaikum. Dan hai kawan-kawan, jumpa lagi dalam channel YouTube Afifah Daily Vlog. Okey kawan-kawan, di malam hari ini saya nak buat kuih. Cadangannya besok mungkin kami nak keluar. Dah lama sangat saya tak keluar. Okey. Jadi malam ni cadangannya saya nak buat kuih bom. Pagi tadi kan saya dah buat inti kelapa tu. Ingat nak buat tengah hari tadi, malas. Sebab dah kenyang, dah makan nasi semua. Yang saya masak rendang ayam dalam video sebelum ni. Okey.
Jadi malam ni saya teruskan dengan video. Saya nak share dengan kawan-kawan semua. Saya nak buat kuih bom bijan. Okey, jom kita sama-sama saksikan. Okey, bahan-bahannya senang je. Tepung pulut kita nak guna dalam 2 cawan ya korang. 1. Tepung gandum setengah cawan. Mungkin lebih sikit. Lepas tu garam dalam setengah sudu. Setengah sudu teh ni. Itu je. Lepas tu kita uli dengan air. Okey, kita uli sekarang. Masukkan air sikit-sikit. InsyaAllah besok kalau tak ada halangan nak pergi sarapan kuih bom ni lah. Minta pak suami cari tempat special sikit. Lama dah saya tak keluar. Dari bulan berapa? Keluar je pun kalau ada urusan dengan belanja. Okey, hati-hati airnya. Yang terlebih nanti kena tambah tepung lagi. Okey, tangan lah korang biar selamat. Kita uli bancuhan ni sampai tak melekat kat tangan. Uli sikit biar dia masak. Kita bulat-bulatkan dulu. Okey, siap saya bulat-bulatkan. Sekarang saya nak bulat-bulatkan inti pula. Okey. Intinya. Kecil ke? Okey. Saya buat sampai siap Okey, ini dah siap korang. Okey, bijan secukupnya korang. Kalau campur sikit dengan bijan hitam lagi cantik. Jom kita balut. Kita taruh intinya. Lepas tu kita balut. Bismillah. Oh, mantap mana. Lap sikit tangannya. Okey, jangan sampai dia meletup nanti. Okay. Baru kita golek-golekkan atas ni. Atas bijan. Okey, dah. Okey, masukkan inti. Lap sikit tangan dengan tisu. Sebab kita pegang inti tu kan. Takut dia tak lekat nanti. Okey.
Okay. Bulat-bulat pelan-pelan. Golek-golekkan dekat ni. Ni. Dulu ada kawan saya, dia buat kuih. Sekarang dia dah balik Indonesia, balik Madura. Kot kalau dia tengok video ni. Rita nama dia. Dia kalau buat kuih bom bijan ni, mesti dia letak inti kacang hijau. Kacang hijau campur kelapa. Ui, sedap. Nantilah ada masa saya buat. Laju je nak ikut pak suami Okey, ni dah siap. Dah siap, saya bulat-bulatkan. Ni sedap kawan. Sekarang kita tutup dia dengan kain basah. Basahnya. Ini chefnya kawan. Dah berapa jam dah ni dia buatnya. Mana daripada pukul 9.30 tadi. Sekarang kau apa? Kita tutup dia dengan kain basah dalam 1 jam. Supaya dia tak meletup korang. Sementara saya nak keluar dulu. Nanti balik baru goreng. Okey, siap kawan. Okey. Okey kawan-kawan. Ni saya dah balik lagi. Dah sampai rumah. Tengok. Kita goreng dulu. Harap dia tak meletup korang. Ikut petua ni, kerap dulu dia. Mungkin supaya dia keras kot. Ambil dalam berapa biji? Bismillahirrahmanirrahim. Saya pula yang takut ni. Yang ni saya nak goreng separuh masak korang. Sebab nak frozen kan ni. Ni saya tak buka flash korang. Kok color dia jadi kuning nanti. Okey, ini original. Oh, bau dah wangi korang. Nak angkat dulu ni. Ni yang untuk separuh masak. Dah agak gebu-gebu macam ni. Dia angkat. Garing sangat. Alhamdulillah tak meletup. Yang dulu pun saya buat tak meletup juga. Mungkin sebab perap kot. Okey. Ni dah siap korang. Ni untuk makan malam ni. Yang ini untuk saya nak frozenkan. Sampai pagi baru kita goreng. Okey. Siap kuih bom bijan. Okey, kawan-kawan. Sekarang ni pagi-pagi saya nak goreng kuih bom bijan ni untuk sarapan. Ni yang frozen ni. Keras lagi. Tak apalah, goreng je lah. Harap-harap dia tak meletup Masa sejuk-sejuk ni kita goreng. Jangan meletup. Kot. Tarik lama. Oh, mak jatuh. Allah. Betul sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Cok dah.
Kan video Kawan makan apa? ya, tak meletup. Ini yang frozen. Sedap kawan. Ni last habis dah. Panas Suap lagi. kan? Tak nak panas. Okey. Kan. Dah frozen pun dia okey. Tak meletup. Dan masih panas. Ada goreng beku-beku tadi tu. Yang saja hangitkan sikit. Sedap. Bijan dia hangit-hangit. Okey, selamat mencuba.